satu kata-kata ataupun rahsia yang saya pegang. Yang kejayaan perniagaan bukan hasil usaha seseorang, tapi dia lebih kepada hasil usaha kerjasama. Betul juga. Kalau dia boleh berjaya dengan bekerja sama, aku boleh cuba. Tapi kerjasama dengan siapa ni? Tengok apa tu? Ni tengah tengok podcast tentang usahawan. Aku sangat terinspirasi lah El dengan podcast ni. Oh, yang ni kan podcast Encik Daniel. Kenal? Benar, dia kan pengusahawan yang berjaya dekat Malaysia ni. Tapi yang kau mengelama sangat ni kenapa? Taklah El, sebenarnya aku rasa aku nak jadi macam dia lah satu hari nanti. Tapi bab-bab bisnes ni aku kurang tahu dah El. Tak apa, nanti aku kenalkan dengan orang yang sangat mahir dengan bidang ni. Mana ni? Ni, aku nak kenalkan kau dengan orang yang aku cakap yang mahir dalam ni. Ya? Ya, okey. Cara menafikan satu perniagaan kau kena hasilkan PMC, iaitu Business Model Canvas. Business Model Canvas ini diperlukan untuk memastikan perniagaan awak dapat dihasilkan secara sistematik. Okey, mari saya terangkan macam mana PMC tu. Cik Zuni nak tahu? Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Tak perlu risau, saya ada kenal seorang rakan yang boleh tolong awak dari segi periklanan dan juga kewangan. Zuni, Ya. awak apa tu? Ni tengah nak buat perniagaan. Perniagaan boleh laku ke? InsyaAllah boleh kot. Ni bukan apa, malas lah nak cakap lebih-lebih. Tapi aku rasa perniagaan kau ni tak ke mana-mana pula. Perniagaan kau jual susu ni boleh diikut tak? Senang? Ikutlah. Susu Magic, Milky Mix, mari-mari datang. Mari jemput. Cik Daniel. Ya, saya. Cik Daniel, saya sangat terinspirasi lah dengan kejayaan Cik Daniel sekarang melalui podcast hari tu. Peniaga apa sebenarnya? Ni Cik Daniel, saya tengah jual susu Maggi dan nama company saya, syarikat saya Milky Mix. Milky Mix. Hebat. Saya berminatlah nak berkolaborasi dengan awak. Boleh kita berbincang? Boleh? Boleh Cik Zuni berikan sedikit kata-kata tentang kejayaan Cik Zuni dalam bidang perniagaan? Okey, baiklah, saya ingin memberi kata-kata dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan kongsi seperjuangan saya dalam menjalankan bidang perniagaan ini, kerana tanpa mereka saya tidak mampu untuk mencapai sehingga tahap sekarang dan mampu berjaya dan menjadi seorang usahawan yang terkemuka di Malaysia.